Okey, soalan ni kita tengok. Dia kata bawah ni tapak segi empat tepat. Kemudian yang ni adalah segi empat sama. Okey, segi empat sama. Jadi 14. Jadi sini 14, sini pun 14. Sebab ini adalah keratan rentas seragam. Kat sini adalah keratan rentas seragam. Jadi ini akan sama. So kemudian kita nak cari apa? Sekarang dia nak cari SU. SU kat mana? Kat sini SU. Okey, so kemudian maklumat ni bagi PSU. PSU adalah 47. Kemudian UPS adalah 55. So saya lukis dulu. Okey, ini 47, ini 55. Okey. So, sekarang dia nak SU. Nak cari panjang ni. So, panjang kat sini adalah 14. So, dia bertentang dengan 14 ni bertentang dengan 47. Okay. So, guna petua saiz. Lepas, lepas tu SU bertentang dengan sin 55. Okay. Kemudian kita nak cari kerja darab lah. Darab kemudian saya dapat 15.6807. Jawapan dia kat sini ya. Okay. Okey, guna ni satu markah, ni satu markah ya. Okey, next. Dia nak apa? Kawasan berdorek. Okey, ini susah sikit. Nah, tengok dia skema dia panjang. Kita tengok dulu. Kawasan berdorek adalah S, U, S, Q. Okey. So, kita nak panjang dululah. Jadi, panjang sini. Ah, boleh dapat tak panjang tu? Maaf ya. Okey, ni. Dia nak panjang. Panjang sini kita nak dah cari. Panjang sini kita nak cari. Panjang sini nak cari. So, yang pertama ini paling senang. Okey. Sebab ini segi empat tepat. Kalau segi empat sorry, segi empat sama. Bukan segi empat tepat. Segi empat sama. Jadi, ini 14. Ini 14. Kita boleh guna Pythagoras theorem. Jadi, 14. Okey, 14 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2 dapatlah panjang yang dekat sini. UQ. Okey. Okey, panjang dekat sini. Kemudian saya dapat ini adalah 19,799. Okey, yang ni ya. Okey. So, kemudian kita nak cari apa lagi? Panjang sini kan? Nak cari luas ada dua cara saja. Luas sama ada 1/2 AB sin theta sama ada Huron. Rumus Huron eh. Okey. So, kemudian kita nak cari ni. Panjang ni. So, panjang sini kita kena tengoklah panjang yang ni kan. Panjang yang ni. So, ini segi empat tepat ya. Segi empat tepat. Dia nak cari yang ni. Okey. SQPR. Okey. So, kemudian dekat sini panjang ni kita tak tahu kan. Nak cari boleh tak? Boleh. Yang ni panjang ni saya tahu 14. 14. Kita nak cari yang ni. Macam mana kita nak cari? Sini. Kan? Ni. Ni. Kita nak cari ya. Okey. Kita nak cari macam mana nak cari? Sama juga petua sin. Petua sin macam mana? Nah, ni 14 bertentang dengan 47. PS. PS ni bertentang dengan sudut kat sini. So, kalau kita nak dapat sudut sini, baru boleh kita buat kan? So, sudut ni macam mana? Guna 180, tolak 47, tolak 55. Kemudian dapatlah panjang dekat sini. Okey. After dapat panjang sini, okey, cari sudut dulu. Kemudian guna petua sin. Okey, dapat yang ni. Okey, next. Nak macam mana? Okey, next macam mana? Okey, dah ada panjang kat sini kan? Dah ada panjang ni, panjang ni. Sekejap, UQ, SQ. Ialah 23.3795. Okey, so panjang sini boleh dapat tak? Macam susah nak dapat dah. Sini tadi. Lupa. So, 15.6807. Jadi, lebih baik tulis dekat sini kan nilai dia. Kalau tak, lupa. So, ada panjang boleh buat macam mana? Boleh buat. Okey. Macam mana? Oh, sorry ya. Ah, ada high sikit ya. Hold on ya. Okey. Tak balik. Ini adalah rumus Huron ya. So, kena tambah semua panjang bahagi dengan 2. Bukan bahagi dengan 3 ya. Okey. Kemudian square root ya. Okey. So, kita tengok yang ni dengan
tengok balik. Okey, kenapa cikgu nak buat macam ni? Sebab skema dia guna cara lain ya. Oh, saya guna Huron. So, gunalah 15.6807 tambah 19.9777799. Ish. 19 tambah lagi 23 kat sini. Ni. Kat ini. 23.3795 bahagi 2. Jawapan yang dapat tu isi kat sini lah kan. Kemudian isi lagi, ini S tolak A. A tu apa? A tu salah satu panjang ni. Yang kedua, tolak lagi dengan B, tolak lagi dengan C. Okay? And then you akan dapat luas. Okay? Lebih kurang sama. Okay, boleh? Kalau skema ni, dia nak cari sudut dulu. Dia cari sudut. Dia cari sudut kat sini. Okay, dia cari sudut dekat sini. Okay, dia cari sudut. What happened? Okay, dia cari sudut dekat sini. Okay, SQU. Macam mana nak dapat sudut kat sini? Okay, mestilah guna panjang yang sedia ada. Right? Lepas tu dia guna petua cos untuk dapatkan sudut kat sini. Okey, lepas dapat sudut kat sini, dia adalah, dia dapat apa? Dia dapat sudut tirus, tapi dia nak sudut cakar. Okey, ini adalah sudut cakar. Obviously, is sudut cakar. So, jadi guna 1/2 AB. AB, panjang sebelah sudut. Panjang sebelah sudut, sign dengan kat sini. Okay, so dapat panjang ni. Okay, next. Sudah dapat luas. Okay, bukan panjang sorry. Selepas sudah dapat luas, okay, kemudian cari jarak terdekat dari U. U ke garis ni. Terdekat dia macam mana? Terdekat tu maksudnya 90 darjah. So, kita ada satu rumus lagi untuk cari luas segitiga, iaitu 1/2 darab tinggi, darab tapak darab tinggi ya. Darab tapak dalam tinggi. So, tadi kita dah ada luas. So, sama dengan luas tadi, 1/2 darab tapak. Tapak dia ni. Okey, tapak lah adalah yang ni. Darab dengan tinggi. So, kemudian kita buatlah 2 ke sana jadi darab. Yang ni jadi bahagi. So, H dapat yang ni lah. Okey. Kalau biasanya kalau jarak terdekat, okey, bagi segitiga, biasanya guna yang ni je. Dapatkan luas sebelum dia. Tak kira you guna cara apa dapat. Lepas dapat jawapan, kalau jawapan yang salah pun tak apa. You sama dengan ni dulu. Kemudian kamu kira ya. Okey, sama dengan yang ni. Okey, itu untuk soalan ni.